Yang seterusnya antara yang terakhir lah, berkaitan dengan isu semasa dan masa depan berkenaan dengan Islamic finance ataupun kewangan Islam. Adakah kewangan Islam hanya sesuai untuk umat Islam saja ataupun boleh terbuka kepada semua Muslim dan non-Muslim? Silakan Cik Ali. Okey, isu semasa ada dua sinilah. Satu isu semasa, satu adalah adakah kewangan Islam ni hanya untuk orang Islam saja. Okey, yang pertama tadi isu semasa. Isu ni bukan baru, sebenarnya dah lama lah. Betul. Maksudnya antaranya adalah kritikan terhadap kewangan Islam yang kata sama je. Maksudnya ada individu yang tidak puas hati begitu ataupun protes begitu. Tak pastilah, biasalah kan kita ni kan. Walaupun itu datang daripada Muslim sendiri. Walaupun daripada orang Islam boleh sendiri. Berlaku, ya? Boleh berlaku. Jadi katanya contoh macam pinjaman tadi kan, personal loan 30,000. Semacam tidak ada beza je. Sama je, 30,000 juga bayar sama, ada yang kata lebih mahal. dia sebenarnya itu saya kata bezanya bukan duduk di mahal jual mahal ke murah, tapi kontraknya tu. Sebab bila dia dalam muamalat ini, dalam transaksi muamalat ini, selagi transaksi tersebut atau produk tersebut tidak ada unsur, tidak ada kaedah dalam Islam yang kata dia tak patuh syariah, boleh buat, boleh dia patuh syariah. Itu dalam yang patuh syariah lah. Jadi dari isu semasa itu kalau kita nak pinjam, contohlah kalau kita ni orang Islam ni, kalau makan ni memang cukup berhati-hati. Sangat particular. Tak boleh ada babi sikit. Unsur-unsur memang. Itu dari segi makan. Dari segi makan. Ya, sangat berhati-hati. Tetapi kalau bab kewangan ini macam kurang. Tak boleh kot. Jadi tak boleh macam tu. Jadi kena ikutlah. Kalau pakar-pakar syariah telah menetapkan je lah, pakar-pakar syariah kita ni siapa? Betul. Kita bukan pakar syariah. Kita jangan rujuk pakar-pakar syariah IT, AI yang instant tu. Itu pakar juga. Itu pakar juga. Kita kena rujuk kepada orangnya. Pakar-pakar syariah yang diiktiraf, yang berlesen. Kalau di Malaysia ni oleh Bank Negara. Jadi kita ikut je lah. Ikut je. Jangan. Kalau kita nak argue, kita belajarlah tinggi. Jadi pakai syariah, barulah kita argue. Kalau kita hanya sebagai pengguna, ikut je. Ilmu tak sebanyak mana. Tak perlulah nak dan sebagainya. Okey, itu isu semasa. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua sesuai untuk umat Islam saja. Umat Islam. Okey, sebenarnya produk perbankan Islam, kewangan Islam dia bukan hanya untuk orang Islam. Dia untuk semua. Even sekarang pun surprisingly kalau produk-produk kewangan Islam tu memang disukai oleh orang bukan Islam. Dilanggani oleh bukan Islam. Sebab bagi mereka produk-produk kewangan Islam ini dipanggil etika, yang beretika. Ialah tidak terlibat dengan pelaburan dalam arak, senjata, penjudian. Jadi beretika. Jadi jawapannya adalah untuk semua. Tidak diragukan lagi Jadi yang kita sebagai umat Islam atau Muslim sepatutnya lah, sedangkan non-Muslim pun sokong, kita sepatutnya lah terlibat terus ataupun sama-sama, dan bukannya sebagai yang opposite ataupun menentang dan berlawanan.